masak-masak. Rebus mihun. Cuba teka masak apa? Cili, mihun. Cili, mihun. Ni rempah dia. Kejap lagi blender. Okey, sediakan minyak dan panas. Kita masukkan 4 sekawan. Belum panas sangat ya. Lepas tu kita masukkan serai. Dan kita masukkan bumbu. Kacau-kacau. Kita masukkan daun limau. Wajib. Okey, untuk bumbu dah siap. Tapi kurang kering lagi. Boleh naik minyak lagi ya. Dan kita siapkan air untuk ayam. Guna 40 cm masaki. Untuk 2 ekor ayam, kita masukkan. Kaki-kaki. Okey, kita boleh masukkan bumbunya. Okey, biarkan dia rata dulu. Kita bagi garam. Sudah? Baiklah. Dan perasa secukupnya. Kita gunakan Daisy. Panaskan. Sediakan minyak dan goreng kentang. Ada yang panas maksimum kan? Dah masak, kita lenyek bersama bumbu-bumbunya. Tera dah buat sendiri daripada kopek, goreng sampai done. Okey Dek, susah tak buatnya? Bagi tahu cepat. Nak ambil gambar dia tak pakai tudung. Okey tak? Yalah, ini Senang tak? Nanti boleh meniaga soto. Okey, ni Alia buat. Okey, love. Panas. Panas-panas dari dapur. Cantik tak saya punya stand? Dia keluar buah tau. Ada rambutan, pisang, nenas. Kan comel. Tak apa, kita tunjuk tempat masak pula. Okey, kita masak ayam. Goreng ayam ya. Cuba teka saya masak apa ni. Guna Daisy ni.
next kita goreng ayam. Mana ada lapar dah lagi makan tadi lah. Lagi jogging. Kuah dah siap. Lontong dan ayam. Mata chef. Mr. Chop. Mr. Chop. Ayam gepuk. Boleh order. Semua kamu? Ya, habiskan lah. Ke penuhkan mangkuk ni saja bang? Suka hati abang lah. Sedap tak? Belum sedap. Malah nasi ya? Dah penuh bang? Mangkuknya penuh dah. Satu lagi. Satu lagi. Nanti bukan, nanti dah langsung tak ada orang dah. Tak ada orang makan dah. Kalau ada, kita makan sehari sekali. Sekali makan, 2 ekor ayam habis. Kan makan? Dah. Okey, kita angkat ke sana. Berat. Dan tinggal ni. Bergedel. Panaskan dek, panaskan. Bergedel dalam proses. Ya. Minyak yang sedia ada. Bang, angkat bang. Berat bang. Tangan saya tak kuat. Okeylah. Okey sahabat, semuanya dah siap. Kami makan dulu dan jumpa lagi di video seterusnya. Bye. Assalamualaikum. Dia nak ya? Silakan, silakan. Allahu Akbar, berat. Semuanya tak api ya? Ya. Apip, baca doa. Sekejap, ya sekejap lagi semua. Ada waktu. Ni bang, apa bawang goreng asli mana yang? Tu, abang kenapa pakai bawang tu? Kalau Kak Anis memang suka bawang tu.